Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kami dari tim hijau SMK Bakti telah menciptakan sebuah inovasi digital iaitu Envirus Cycle. Saya dan rakan sepasukan saya mewakili SMK Bakti di dalam pertandingan Penang Green Elevator. Nama saya Muhammad Zamir Fahmi bin Zulkifli dan rakan sepasukan saya dan Anwar Furqan bin Khairul Anwar. Masalah skuad hijau SMK Bakti yang sering dihadapi ialah pusat kita semula yang jauh disebabkan kawasan yang luas. Cara kerja ini memang memenatkan. Kami sering perlu memantau ketinggian tahap tong sampah. Ini menyebabkan pengurusan yang tidak teratur dan tidak efisien. masalah ini dapat diselesaikan dengan bantuan yang kami cipta yang dipanggil sebagai Envirus Cycle. Envirus Cycle dapat memantau ketinggian sampah secara langsung dan menghantar maklumat ke Telegram. Envirus Cycle juga dapat dinaik taraf kepada pengurusan sampah secara bukan di dalam satu komuniti. Sebagai contoh, 10 tong sampah di kawasan sekolah dapat dipantau secara langsung melalui aplikasi Telegram tanpa pelajar perlu ke lokasi sampah tersebut. Projek yang dihasilkan oleh kami merupakan idea asli yang diketengahkan oleh pasukan kami setelah melihat pelbagai masalah di pusat kita semula di sekolah kami. Kami berharap kerjaan kami dapat dikongsi bersama dengan masyarakat setempat sesuai dengan matlamat Pulau Pinang untuk menjadikan negeri paling bersih di Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.